Okay, assalamualaikum geng. Okay, hari ni kita main trip jigging Okay, dekat kawasan Tukun Perak. Tapi belah Pulau Pangkor lah. Bukannya Tukun Perak belah Kedah tu. Okay, tu belah Pangkor. Okay, kat sana. Okay, naik tadi dekat Manjung lah. Itu Manjung apa? Sungai Permatang. Sungai Permatang. Kami naik tadi dekat JT Sungai Permatang. Okay, ni tekong kita. Nama apa? Abdul Hamid. Abdul Hamid. Okay, ni rasa apa ayah kan? Ayah ni. Ayah Lan. Ayah Lan Jin Zanoru. Sebab dia ada masalah sikit. Anak dia sakit kan, jadi dia minta ayah dia tolong lah. Okay, kita teruskan jigging hari ni. Doa-doa tu bagi adalah hari ni, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Setup saya rod baru, bawa kedai lagi kan. Okay, Evo 2 solid carbon. Pioneer tu Evo 2. Ultralight pakai ultralight. Tengok tu. Tak buka lagi kan, tak buka lagi. Tu ada lagi dia punya kertas ni, tanda. Okay, setting kita 10 lah, 10 LB ya. Kita main ringan-ringan je, light jig. Apa ni, ultralight 10 LB, 10 LBS lah. Real Wingford 2500 HG. Okay. Okay, ni saya pakai 40G. Okay, 40G lah. Satu lagi 30G. Besar tu balik dia jauh. Dia turun tarik lagi. Dah. Di atas ada ni. Ke atas? Atas. Setting dah ni. Video. First strike. Sanggup. Tekan tu. Okay. Right, check result kita. First strike pagi ni. Macam berapa tu? Layan je tak apa. 8.5. Ni tak ada tiang apa. Dia layan. Dia bawa je tinggi takut juga lah. Kalau dia luar ni madang ni layan je lah. Apa ni? Tekan tu besar kat ni. Drag buka. Oh ya, buka. Ya, bunyi drag tu ada saiz lah. Drag buka lah. Besar kat tu, sekilo 2 kilo ada tu. Tekan lagi. Ada ikan masuk ni. Main bang. Ikan masuk. Ikan ni, ikan seroyak ni, ikan kaya tu. Takut dia tak drag ni. Tak apa, layan je. Kali berapa? Tu kat 2 kilo kat tu. Lebih. Ebek. Alhamdulillah. Jig berapa? 40. Jig 40 kan. Cermin. Mantap. Ini yang kita mau. Kat sikit. Ada tu. Bang. Ada grip. Okay, tunjuk muka sikit. Sejak player kita.
Okay, kita bottom drift satu. Dua mentekai. Okay, strike gang. Biasa sedang-sedang. Oh, sedang. Naik dah. Gerut. Tapak gerut-gerut gang. Saya mana-mana, saya mana-mana. Terus cash. Masih tapak tangan ni. Okey. Biarkan dia. Ya, strike lagi. Ini kena sikit, tolak ke depan sikit. Ada. Betul. Main harapan negara. Tak mau ya? Ada apa lantak dia? Ada. Oh, KC ni. Itu macam mana tu? Tadi ni. Okey. Takut tadi tu. Kita main dua, kita main bottom drift pula geng. Bottom drift. Jangan habis je dah. Tak turun habis. Tak turun habis. Ada geng. Strike. Strike. Besar sikit daripada tadi ke? Lebih kurang. Besar sikit je. Besar sikit daripada tadi. Macam itu ke nak makan bukan. Macam ni lah kita mau. Okay, dia semakin besar lah. Tadi kecil sikit, ni besar sikit ni. Alhamdulillah. Turun dah? Turun habis dah ni? Dia lah ikan tu. Ikan sarjan. Dah gini ada ni. Ni pula. Okey, kat mana dia punya tu gerik? Silang ni kot. Kita dah dapat ikan kita yang kedua. Ikan gerut-gerut lah. Besar sikit daripada tadi. Ini yang kedua hasil bottom drift. Jigging tak dapat lagi. Cuaca pun gelap kan. Jadi saya memilih bottom drift lah. Layan-layan ikan bottom dulu. Okay, dapat geng. Dah. Oh, Isi besar. berisi makan sotong geng. Okay, yang ni kita guna apa nama? Sesungut sotong lah. Dapat berisi besar. Tu. Tapak tangan tau. Okay. Okay, saya cakup macam ni je. Dua. Okay, yang ni kita buat dua lah, bagi besar sikit. Dia nampak padu sikit kan. Kita ambil sesungut je. Okay, tu kan kawanan ikan kami telah jumpa kawanan ikan. Ikan pelata, ikan cenjaru kan. Saya kasarkan ni. Okay, kita guna polo. Baling. Sampai kat tempat dia. Kita tunggu kejap. Ikan dia sikit je. Ambil. Tarik dah laju sikit. Tarik dalam bonggu dia tau. Polo dengan faedah pendek je tu. Senang balik. Kalau panjang ni susah nak balik. Tak ambil tu. Ambil. Ya. Okay, ambil. Macam pendek polo. Side.
Ya. Oh, penuh. Ha. Ambil gambar. Oh. Apa? No. Ambil saya tu. Sama tak ada. Video ah. Kamera ke? Kamera? Kamera video. Foto. Foto rekan. Dah. Okey lah, dah pukul 1 lah. Pukul 1, ayat dah beralih pasang. Okey, tadi kami jumpa apa tu, cencaru. Kawanan ikan cencaru lah. Banyak. Dekat mana tu, boya hijau ni. Sana kot. Asal sini. Dia itu kan? Boya hijau. Tapi ikan dia tak mau makan. Mungkin waktu dia ke, ataupun ada ikan bilis kat situ kan, jadi dia tak mau makan. Adalah dapat sikit. Selalunya kalau makan tu banyak kan, setung boleh. Tapi dia tak nak makan lagi. Okey lah, kita cari ikan ayat pasang pula. InsyaAllah ada kot. Kat ni yang naik monster ekor je, ikan airbag tadi. Orang depan tak ada lagi, orang belakang pun tak ada lagi. Ada ikan gerut-gerut je. Saiz manis kan. Kita cari lagi. Ni lah makan. Bapak malah rakam kena kepala. Macam mana ni? Kena kepala. Awak mesti jalan ulang. Cukup di kepala. Jom, isi dia noh. Oh, gila kan. Kerisi dia padu. Setapak tangan. Bapak kerisi ni. Ambil gambar. Tengok warna dia, warna apa, kerisi fresh. Hidup-hidup je. Ada jaluk-jaluk kuning. Cantik ni. Sungguh cantik. Okey, tolong. Oh. Video. Kesangkut ke? Oh. Yeay, hanya. Jik hanya. Kerisi pun jadilah. Okey, rod baru telah dihanyirkan oleh kerisi. Okey, tadi caru tak kira. Caru rod lain tadi lah. Rod lain ni. Okey, ni rod apa, kerisi. Okey, rod baru beli ni. Hanya kira hanya ni. Kerisi pun jadi lah. Okey, ni on jig kan. On jig. Ni sotong kat sini kira ni, kira okey lah. Lulus. Tak tipu punya ni, tak tipu lah. Matakai je tipu. Yang ni kecoh sikit, tipu sikit. Ya, kerisi. Lah, kerisi pun jadilah. Ni hanya. Right. Ya. Okey, dia tekan. Sapu ah. Sapu ni. Oh, okey besok. Okey. Ini yang kita cari.
Naik dah. Apa? Oh, gerut-gerut. Oh, alhamdulillah. Hanyir. Rod baru hanyir. Okey, rod baru kita. Strike gerut-gerut pula. Okey, jig makan di tangan. Kali ni dia ambil matakai yang ada sotong. Tadi dia ambil yang ni. Okey. Mighty jig Mighty jig. Ni daripada nelayan randuk punya. Nasi hook. Okey, dia ikan dah mula makan balik Tadi air pasang 6.40. Lepas tu dia dapat airbag tadi dalam pukul 9 lebih 10 lah. Lepas tu ke 12 yang dah cukup habis. Lepas tu dia mula pasang balik. Dah pukul 2.30 dia makan. Okey, ni jig yang saya gunakan. Mighty jig warna pink. 40 gram. Lepas tu ada bubur asis daripada nelayan randuk punya. Lepas tu dia bubur sotong sikit. Apa ni, kaki sotong. Okay, ni rod baru. Rod Pioneer yang sama macam saya punya dulu, cuma dia panjang sikit. Ultralight tali 10 lbs. Kita main hinjut. Kita ketuk lah, hinjut turun. Itu je. Okay, kita sambung lagi. Kita tengah makan balik. Okay, boat tolak ke sana. Jadi kita balik ke sana sikit. Boat akan pergi ke sana lah. Di sana tu kita punya jig duduk bawah ni lah. Masa tu dia nak makan. Masa jig duduk bawah boat ni straight. Masa jig straight kan, masa tu selalu makan. Kita main ketuk-ketuk, main henjuk je kan. Henjuk, turun. Cepat-cepat. Dia bawah kan, rasa-rasa sikit. Kita bawah, kita henjut. Kita turun cepat-cepat. Biasanya rod turun dulu sebelum jig bukan mengikut, bukan macam ni. Okay, rod turun dulu sebelum jig. Macam tu. Tali pun nampak Sangkut ni, sangkut mulut. Sangkut mulut. Jangan geruk-geruk kita naik pula dah. Orang depan akhirnya. Kalau selalu macam sangkut macam tu kan bagus. Sangkut lah, sangkut mulut. Sekejap. Okay, bottom drift. Hasil daripada bottom drift Strike. Hehehe, baik. Kenapa? Nak ikan tanda. Tak jumpa je nak main tepi batu ni. Hari tepi batu je kan. Ikan tanda. Alhamdulillah. Petang-petang. Saya dalam tu ke? Kau yang atas. Kau belah sana. Tanda. Slide pula. Yang slide pula. Woohoo! Tanda lagi. Ya, tanda. Kita guna udang hidup Okey. Jom kita target ikan tanda. Di situ. Rumah ada.
Paling ke depan. Oh, tanda lagi. Tanda meriah. Alhamdulillah geng. Naik lagi tanda geng. Mulia sungguh. Tanda jenah. Jenah dah ni. Tanda dia ada belang-belang. Dia member kita naik lah. Pun perak apa yang ada. Oi, dalam lah. Dah penutong. Target kita. Susun, sekejap kita susun. Okay, strike lagi. Ada lagi kan, ada lagi. Cepat. Jenah lagi. Jenah. Petang-petang. Tolong yang tu ambil flyer panjang tu ada kat situ kan? Dia dekat luar pula. Siakap. Mana kau? Kau mencari senjata. Mana kau pergi? Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Makan. Bola ni, bola. Ada. Ada bola. Naik. Naik. Alhamdulillah tertibuk je. Yang selesai ni manis ni. Apa nama? Tu apa? Tim limau. Limau manis. Dapat strike. Strike on sebelah strike. Oh, sampai BP bro. Oi. By BP. Sampai BP. Aduh. Tadi saya. By BP geng. Ada strike lagi. Ada dapat. Ada. On depan strike geng. Ikan pun ada dapat. Oh, dekat apa pula? Kuku. Kan kuku meta tadi buat konten lagi. Meta tadi 4 spesies. Apa dah? Oh, kita pamit. Ni apa pula? Nah. Ni ikan apa pula ni? Bagi dapat ikan tu. Apa? Ikan palipuk. Buka. Nak ambil ikan. Ikan negro. Kuku no. Macam lain sikit. Negro ya. Tu dia. Mulut besar. Kuku kan ni? Bibiang tu. Ha? Tapi bibiang? Bibiang dah. Ha? Ada ikan negro. Ikan negro. Tengok mulut negro ni mana? Dia 4 spesies berbeza. Kita baik pipi, gugut, nahak, apa negro. Okey, kuku ni kata ni. Kuku ya.
Kalau Okey. nama buku-buku, Tapi lama tak dapat dah, jadi kita pun confuse. nama orang panggil ni Yang paling hampir susah nak beza ni lah, dua ni. Tapi boleh tengok badan dia tebal. Yang ni badan dia nipis sikit. Lepas tu ekor dia kuning. Ni tebal pipi dia pun tebal. Okay, bentuk dia bulat. Yang ni kat sini. Okay, bentuk dia bulat. Okay, yang ni gerut-gerut, bentuk dia tajam. Okay, ni tajam, nampak? Tajam. Tu. Okay, betul ekor dia tak ada kuning. Ni kuning-kuning kat sini. Okay, itu saja. Itu saja, geng. Okay, itu je, geng. Susah nak bezakan ni, tapi boleh tengok, boleh kalau kita dapat 2 ekor boleh. Dapat 2 ekor payah. Dah sampai dah, geng. Dah sampai JT dah. Okey, tu dia hasil kita pada hari ini ya. Tu dia ikan ni, geruk-geruk. Ni tempat pipi tadi kan. Geruk-geruk lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jenahak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jenahak 7. Yang kukuh 1. Kan keisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kan campuran lah. Okay, ni ikan ebek 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lah, 20. 30 ekor kata. 30 ekor je. Okay, alhamdulillah lah ada hasil lah ni. Okay, nanti kita repeat lain. Kita buat lain nanti. Walaupun tak ada gogong-gogong kan. Ada sekolah gogong. Dia ada kuantiti banyak lah. Jadi kira apa hati lah. Okay, alhamdulillah. Daripada balik kumpau lagi teruk kan. Ni saya jigging tadi. Jigging ada dapat ni 2 ekor gerut-gerut. Tu ada bottom. Jigging pun makan, bottom pun makan. Okay, itu saja untuk hari ni. Okay, kita jumpa lagi lah. Assalamualaikum. Okay, ni tekong kita. Boleh nanti Roger lah. Nombor telefon dah? Nombor ada. Boleh tak eh? 017 439 4540. Tu nanti saya tulis dekat bawah tu, saya tulis nanti. Saya tengok balik video ni, saya tulis nanti. Okay. Ataupun boleh pergi tu Facebook Lanjizan Nurul. Okay. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Tu ada geng yang tu lagi balik. Ada. Warriors, warriors, warriors. Aku mengenai warriors. Pahlawan pancing di sekolah, aku cikgu di laut, aku pemancing. Kaki mancing, bukan kaki kencing. Bottom jigging, casting, popping, semua membedau. Pengai warrior.